Puk tolong masuk. Tolong. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel Squad King Cobra channel ulo anda. Malam ni kita terima panggilan tim khas tangkap ular daripada Popik. Popik tak ada. Popik dia pergi mancing. Jadi malam ni siapa-siapa je Pok Ain ada dah. Nikah pun dia rasa ni. Tuan rumah kata ular tu duduk dekat pintu belakang rumah. Let's go guys. Assalamualaikum. Ada lagi dalam? Ada. Boleh pakai kasut ah? Ya. Dah pakai kasut ah. Aduh. Jom. Terlalu awal. Pok Ain kali ke Pok Ain siapa dulu dia lah kena ni. Patut Pok Ain igak je. Kampung section ni pun bengkel dah. Jadi malam ni dah boleh. Oh, belakang tu merah. Oh, belakang tu merah tu je. Dia masuk ke mana bang? Ke atas. Dia ada kerja bewok ke? Ha? Terus selang masuk dah pagi tak ada. Pagi masuk. Lepas tu? Depa bandar. Dia dulu nak dia keluar ke lubang dia tutup dalam lubang tu. Oh tu lubang yang plastik tu. Oh. Okey. Ya dia masuk situ ah. Mana dia amat bewok ah. Dia kerja bewok dah ah. Ada lah besar mana pun tapi boleh dah. Dekat sikit. Tu tengok. Tu barang dia. Tu barang. Ada besar mana. Boleh kira. Tapi ni kes tahun ni baru apa kes baru. Lepas pada puasa itu senyap terus. Ni pula baru terima kes ular tudung selah ni. Kita tak payah buat laju-laju. Kita buat slow-slow je. Kali ikut orang ni saya Pok Ain je ni. Igak ni. Dah dia tutup dah. Tu dia. Nah, saya dia. Ada lagi lubang tu. Ada lagi tak? Ada. Kena hati-hati. Tu barang dia. Dia nak gimana ni? Kita pun takut dengan dia. Okay, relax. Nah, tu dia. Alhamdulillah. Yang kata dia kerja bewok pagi tadi. Relax. Jangan kita kat luar. Lalu sikit Lalu sikit. Oh. Tu dia. Tak ada lah besar mana. Boleh tahan lah. Mainnya boleh. Ni bulu ayam. Tapi tak ada nampak pun badan dia ni makan bewok. Tak ada makan bewok lagi lah. Dia kehat balik. Dia kehat balik. Okay, relax. Slow apa? Dah relax. Kita bagi relax naik kat kepala. Bagi dia naik relax. Slow. Subuh tak ada lagi dia masuk Tapi dia tu bit mola.
Subuh tak dimasuk, lepas tu dia tubik semula. Slow-slow. Slow-slow. Relax. Ambil balik, slow-slow, relax. Mudah tak beraksi tu. Kita bagi dia relax kejap. Dekat kepala. Slow. Relax. Relax, slow. Ni kita nak cukup kepala ni. Bagi dia relax, tenang. Dia nak lari saja. Buang rasuk lah. Bagi dia naik, relax. Naik akak. Dia tak oseh. Sebab lapu. Relax. Sebab tu kita tak boleh win mic ke bawah hang. Awak dia buang dengan siapa dia. Slow Lah tak pakai kasut aku. Ambil perhatian dia. Relax. Ambil perhatian dia. Tak kasut lah. Ambil mula. Ambil pegang. Balang diri sendiri lah. Biar. Balang bayar sendiri dah lah. Pegang lah kan. Relax. Balang bayar sendiri pula. Ada awak guna ni tak? Liar ni. Relax. Tengok dia gila kau bayar dia nampak. Dia jadi gila. Okey lah. Dah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Ho. Ni canua dia macam ni. Awak pedah siapa ni boy? Oh tuan rumah. Awak ambil tuan rumah ni. Aduh. Ni sorry Bekas ular patut pani letak dalam rumah ni ular tak masuk kali. Ular tak masuk dah kot. Dalam ni tengok ke dah ni? Betul. Tapi kali ni kan saiz kecil Saiz kecil. Ni lebih kurang dalam 8 kaki ke 9 kaki. Dah boh mari Boh dagu ni pula. Boh lah pula boh dagu ni. Dia mari mula-mula. Dah baik tak mau tunjuk WhatsApp. Dia mari mula-mula tengok motor siapa ni? Kata buat hijab kepala dah rasa ni. Tak tu yang nampak. Dia buka mulut. Jatuh. Belakang. Buka mulut. Tu Mulut dia dekat. Ni kena hati-hati ni ni. Dia gigit kekah. Dia kekah. Dia nak kekah ni. Okey. Beres. Baik. Baik. Tugas bawa hang lah bola ni belakang. Dia boleh jangan tepuk tolong masuk. Tolong. Dah boy, mic tu sakutlah dulu. Takut kerja. Dah. Bukannya nak gorak ayat ni tu. Kau apa? Aduh.
Tergetuk tak tu sikit tu. Dapat dah dah gini. Kalau lu sini boy, ekor dia biarnya belik lah. Geli dah. Kejut geli lah orang ni. 2 tahun belajar. Oh, tak sungguh. 2 tahun belajar. Tengok tergetuk lah. Ha, okey baik. Tak pandai-pandai. Tu dak tu mu pergi Ni mari. ikat bawah ni, kat sini. Bawa. Ya tu ya nak kuning. Nak kuning kan. Kemas sikit. Ha. Dia nak kuning ada hal dah. Dah. Kak, Dah, ikat. kak. Okey, bah. Wei kat molek. Tak apa set ni. Lepas pun tak apa set ni. Okey. Faham aku. Alhamdulillah settle. Habis. Okey. Kejut Dah. gok je ha. Beres. Boleh tu ha. Boleh kata apa ni tak berok. Oh, sungguh. Kau betul tu ah. Ha, boleh tu gitu. Tidak Beres. berok. Okey, selesai. Beres dah. Ha. Okey, so operasi kita berjaya juga malam ni. Sekadar tu sajalah kongsian video ataupun kes tangkapan ular kita pada kali ni. Jadi ular ni kita akan guna untuk training ya. Jumpa di next video kan. Kok King Cobra Channel. Channel ular anda. Bye. Zas.